trending dan terkini di Dagang News. Kerajaan dijangka dapat menjana penjimatan antara 2.5 bilion ringgit hingga 4 bilion ringgit setahun melalui pelaksanaan program subsidi Budi Madani RON 95. Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying berkata julat penjimatan tersebut mengambil kira pelbagai senario termasuk harga minyak mentah global antara 60 hingga 80 dolar Amerika Syarikat setung serta penghapusan subsidi ke atas segmen tidak disasarkan seperti bukan warga negara dan pengguna komersial. Beliau menjelaskan pelaksanaan penyasaran subsidi petrol RON 95 hanya bermula pada 30 September 2025, maka jumlah penjimatan tahunan hanya dapat dinilai mulai tahun 2026. Tambahnya, penjimatan daripada penyasaran subsidi termasuk Budi 95 telah membuka ruang fiskal yang lebih luas kepada kerajaan untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat. Ruang fiskal tersebut turut memperkukuh keupayaan kerajaan dalam membiayai pembangunan kemudahan pendidikan, kesihatan serta pengangkutan awam di seluruh negara. Bagi tahun 2026, antara yang dirancang ialah sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA di mana peruntukan program ini ditambah dari 10 bilion ringgit pada tahun 2024 kepada 15 bilion ringgit pada tahun 2026.